Entahlah, silat ni untuk apa sebenarnya? Macam dah jarang dengar sekarang ni. Tak tahu sangat lah pasal silat ni. Apa? Silat? Nak ajak bergaduh ke? Weh. Cuba tengok sawah ni. Luas kan? Rasa tenang ke? Ya weh, cantik betul. Betul-betul rasa macam dekat kampung lah. Luas betul sawah padi ni. Tenang gila. Nak ambil gambar tak? Weh, korang dengar tak bunyi tu? Bunyi apa? Bunyi macam ada orang tengah buat latihan lah. Kat mana? Tu. Cuba kau tengok depan tu. Mana? Lah weh tu. Oh, Jom tengok. Bersari mengalirlah di kau, menjadi raksa mengisi belita. Agar aku bisa berdiri. kejap. Dia buat apa tu weh? Tuh. Macam seni mempertahankan diri je. Tapi kenapa gaya dia lain? Kan? Macam menari pun ada juga. Nak ke kita tanya dia? Boleh juga. Boleh je. Jom. Saya awak semua sini Berapa dah pernah nampak pun? Tak. Kita orang dari bandar. Kita orang datang sini saja jalan-jalan. Tapi tak tahu pula kalau ada orang berlatih kat sini. Ada masalah pun lalu sini. Ramai lalu sini memang jalan orang. Tadi tu sebenarnya apa? Oh, Adi tu silat lah. Silat. Oh, latihan silat ke? Oh, patutlah gerak dia macam lain macam. Nak cakap taekwondo tak, karate pun tak. Silat rupanya. Itu lah orang ni. Dia tahu seni bela luar. Kat dalam ni warisan Melayu dok jaga. Itu dok tahu keunikannya. So, awak praktis silat tu sampai sekarang lah? Oh lah, sampai sekarang saya praktis. Seorang-seorang kan pun. Oh, faham. Sebenarnya kita orang rasa macam menarik pula tengok silat tadi. Boleh ke kalau kita orang nak berlatih? Saya semua minat. Kalau saya semua minat aku tunjuk tempat training sini. Banyak tempat sini. Oh, kat sini ada tempat training ke? Banyak tempat sini. Jangan risau lah. Macam tu kami try yang senang-senang dululah. Boleh. Mari aku tunjuk tempat. Tapi kami tak pernah belajar silat langsung. Tak ada masalah. Ada masalah. Silat ni mudah sekadar untuk menjaga diri. Ya. Okey, kalau macam tu jangan susah-susah lah. Tak susah. Jom. Aku tunjuk tempat mu. Okey, jom. Tahukah anda bahawa seni silat Melayu yang telah diamalkan pada hari ini dipercayai telah wujud lebih 2000 tahun dahulu? Berdasarkan rekod sejarah dan tradisi lisan, kewujudan awal seni persilatan Melayu sering dikaitkan dengan zaman kerajaan Langkasuka sekitar abad ke-2 Masihi. Pada zaman tersebut, masyarakat Melayu sering berhadapan dengan ancaman peperangan dan konflik antara kerajaan. Keadaan ini menyebabkan kemahiran mempertahankan diri menjadi satu keperluan penting dalam kehidupan masyarakat pada ketika itu. Dari sinilah bermulanya perkembangan seni silat Melayu yang kemudian diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam persembahan silat tradisional, setiap gerakan biasanya diiringi oleh alat muzik seperti gendang, gong dan serunai. Iringan muzik bukan sahaja menentukan rentak persembahan, malah meningkatkan nilai seni dan estetika silat. Walaupun seni silat Melayu sering dikaitkan dengan peperangan, peranannya sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar mempertahankan diri. Seseorang pesilat perlu menjalani latihan yang berterusan bagi menguasai teknik serangan, pertahanan dan kawalan pergerakan badan. Sepanjang proses pembelajaran, pesilat turut dididik supaya berdisiplin, bersabar dan menghormati satu sama lain. Tambahan juga, seni silat Melayu telah mengalami pelbagai perubahan daripada zaman dahulu sehingga ke hari ini.
Pada masa lalu, silat lebih tertumpu kepada fungsi mempertahankan diri serta persediaan menghadapi peperangan dan ancaman keselamatan. Namun, pada masa kini, peranan silat telah berkembang sebagai aktiviti sukan, seni persembahan, pendidikan dan warisan budaya yang dipelihara oleh masyarakat. Kan sejarah dia dulu, kebanyakan silat yang ada kat negara kita ni asal usul daripada sana. Pasal tu apa daripada sana. Tak banyak beza, cuma bila dia dah ada dekat dalam negara kita ni, diolah oleh orang kita jadi cara kita. Gerakan kebanyakan nak lebih kurang lah. Lebih kurang, tak banyak beza. Cuma itulah irama dia. Seni silat Melayu tidak akan terus hidup tanpa sokongan komuniti tempatan. Warisan budaya hanya dapat dipelihara melalui penglibatan aktif masyarakat seperti latihan, bengkel dan program kebudayaan. Melalui aktiviti ini, anak-anak muda bukan sahaja berpeluang mempelajari teknik silat, malah turut mempelajari nilai disiplin, hormat dan juga jati diri. Dalam masyarakat, dia masalah kita dari segi populariti adalah berhadapan dengan persepsi. Dan apa yang harus dilakukan itu adalah kita kena mengembangkan daripada peringkat dini, contohnya di sekolah. Dan silat juga harus dekat dengan institusi masjid. Kalau dia tak pergi masjid setiap hari pun, dia akan pergi masjid seminggu sekali untuk solat Jumaat. Pelibatan komuniti juga membantu mengekalkan identiti budaya Melayu serta memastikan ilmu persilatan terus diamalkan dalam kehidupan seharian. Seni silat Melayu dapat dipelihara dengan lebih berkesan melalui penglibatan aktif masyarakat, khususnya golongan muda dalam aktiviti berkaitan budaya dan tradisi tempatan. Jadi untuk mengukuhkan di kalangan generasi muda ilmu ini, dia seharusnya bermula dengan satu gerak kerja yang bermula daripada peringkat awal umur. Jadi masyarakat itu mesti bersama-sama menggembling tenaga itu untuk memeluk, mendakap silat ini sebagai satu bahagian daripada kegiatan kemasyarakatan. Oleh itu, peranan komuniti tempatan amat penting bagi memastikan seni silat Melayu terus kekal hidup dan relevan pada masa hadapan. Kebanyakan anak muda kita memang berada di universiti sekarang. Jadi peranan yang harus dimainkan tu sangatlah besar. Antara program-program termasuklah macam even bengkel ataupun demonstrasi silat tu sendiri bagi saya sangat berguna, kerana kalau kita tak expose kepada generasi muda, dekat mana mereka nak dapat exposure tu kan. Jadi memang bagi saya usaha-usaha seperti ini harus dipandang beratlah. Penglibatan generasi muda dalam amalan silat amat penting bagi memastikan warisan budaya ini terus dipelihara dan diwarisi oleh generasi akan datang. Tahukah anda, penglibatan dalam seni silat Melayu memberikan pelbagai kelebihan kepada individu dari aspek fizikal, mental dan budaya. Berdasarkan pandangan penduduk tempatan, seni silat Melayu bukan sahaja berfungsi sebagai seni mempertahankan diri, malah ia juga dianggap sebagai warisan budaya yang perlu dipelihara untuk masyarakat setempat. Mereka percaya penglibatan dalam latihan, persembahan dan aktiviti silat dapat memastikan warisan ini terus diwarisi serta mengukuhkan hubungan sosial dalam komuniti. Selain itu, institusi seperti muzium, sekolah, kerajaan dan organisasi budaya memainkan peranan penting dalam memartabatkan seni silat Melayu sebagai warisan budaya negara. Terdapat muzium seperti Muzium Hang Tuah membantu memelihara sejarah silat melalui pameran dan program pendidikan. Tahukah anda, apabila bercakap tentang pelancongan di Malaysia, kebanyakan orang akan terfikir pantai, pulau atau makanan tradisional. Namun, tahukah anda bahawa seni silat Melayu juga telah menjadi salah satu produk pelancongan budaya negara? Seni silat Melayu semakin dipromosikan sebagai produk pelancongan budaya di Malaysia melalui festival, persembahan dan acara warisan. Persembahan silat bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga diperkenalkan sebagai identiti, sejarah dan nilai budaya Melayu kepada pelancong. Silat juga merupakan gabungan seni bela diri, adat, disiplin dan jati diri masyarakat Melayu. Seni silat Melayu
Juga boleh diperkukuhkan melalui media sosial, program pelancongan dan penceritaan warisan. Platform seperti TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube boleh digunakan untuk menyebarkan kandungan silat kepada generasi akan datang. Namun, bagaimana sebenarnya pelancong dapat mengenali dan memahami warisan seni silat Melayu dengan lebih mendalam? Untuk menjawab persoalan tersebut, marilah kami membawa anda menerokai Muzium Hang Tuah yang terletak di Perkampungan Hang Tuah, Duyung, Melaka. Sebelum memulakan lawatan, setiap pengunjung haruslah mendapatkan tiket masuk terlebih dahulu. Bagi warga negara Malaysia, harga tiket ialah RM10 untuk dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak. Manakala bagi bukan warga negara, harga tiket ialah RM20 untuk dewasa dan RM10 untuk kanak-kanak. Tiba di dalam muzium, pengunjung akan dibawa menelusuri perjalanan hidup Hang Tuah bermula daripada zaman kanak-kanaknya sehingga beliau menjadi seorang pahlawan yang disegani. Muzium ini turut mempamerkan pelbagai artifak bersejarah seperti senjata tradisional, keris, pakaian serta maklumat mengenai seni persilatan Melayu yang menjadi sebahagian daripada identiti masyarakat Melayu. Menjadikan Muzium Hang Tuah lebih menarik ialah pendekatan penyampaiannya yang interaktif. Pelancong bukan sahaja dapat melihat koleksi pameran, malah turut menikmati persembahan hologram, tayangan mini teater serta paparan multimedia yang menjadikan pengalaman pembelajaran mudah untuk difahami. Pendekatan ini membolehkan sejarah dan warisan disampaikan dengan lebih menarik, khususnya kepada generasi akan datang dan para pelancong. Di kawasan luar muzium pula, terdapat 5 buah rumah tradisional yang mewakili 5 pahlawan Melayu yang terkenal, iaitu Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan juga Hang Lekiu. Setiap rumah ini telah menampilkan keunikan seni bina Melayu serta menjadi ruang untuk aktiviti kebudayaan dan seni silat, sekaligus memperkayakan pengalaman lawatan para pelancong. Jelaslah bahawa Muzium Hang Tuah bukan sekadar sebuah tempat penyimpan sejarah, malah menjadi medium penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan warisan seni silat Melayu kepada masyarakat serta pelancong dari dalam dan luar negara. Silat juga semakin diberikan perhatian dalam produk pelancongan budaya seperti Tahun Melayat Malaysia 2026. Oleh itu, silat berpotensi menjadi tarikan utama pelancongan warisan negara. Jadi selepas ini kami akan mencuba dan kami juga akan merasai bagaimana unik sesuatu silat.
Hi guys. Hari ni Hari ni kisah gadis bandar berjumpa gadis pula. gadis. Mama Yang ni puteri bawang merah. Yang ni bawang hitam. bawang hitam. Ayah silat ni. Tutup. Ada lagi kaki ke? Kepis. Apa yang laju sangat ni? Lelet sudah. Kejap. Dia buat apa tu? Aglu. Tak payahlah tetangga. Bergepek lah. Lepas. Angin tu. Tengok. Mesti sekejap. Sekarang kami berada di meja kau macam tu, lepas tu kau terus macam pergi dekat situ, kita orang keluar. Betul. Kami sekarang berada di Museum Melaka. Keris Bugis. Aduh, buruk dah Aki masuk. Macam tiba-tiba ada dua tangan. Yes. Ini siap. Salam perguruan siap dalam keadaan kiam. Hei, kita keadaan salam perguruan. Gerak. Terus. Kalau buka cepat. Perempuan Malaysia buat cantik-cantik, kuda-kuda pasang. Dan silat kan? Baik. Baris. Biasa dia pusing-pusing. Masjid Al-Azim. Masjid Al-Azim. Budaya. Semua boleh. Okey. Tik. Ya, sabarlah kau duduk gelak-gelak lagi cakap. Okey. Belakang situ. Ada angle dia. Alamak, cekik tentu. Pukul telur nampak. Nampak? Pukul telur dia saya dah dapat dah. Nampak? Saya tolak aja. Oh, ini kita tak boleh Dia kan dia